adalah bersama saya, wartawan Cilik Lensa, Stanjak Nur Kisha Adelia. Pada hari ini, SK Tanjung Minyak akan menjalankan program Galakan Membaca 2026. Mari kita saksikan bersama-sama. Puan Salina binti Kiban, penyelaras program kita pada hari ini. Apakah objektif program kita pada hari ini? Objektif utama program pada hari ini ialah untuk menggalakkan murid-murid Stanjak membaca buku sekurang-kurangnya 100 buah buku dalam setahun. Apakah pesanan atau harapan cikgu kepada murid-murid Stanjak? Saya berharap semua murid Stanjak daripada tahun 1 hingga tahun 6 dapat membaca buku lebih 100, dapat menyertai program Galakan Membaca, seterusnya menjadi pembaca yang tinggilah bintangnya dalam AINS. Terima kasih. Bersama saya sekarang ialah Mr. C, penyelaras AINS. Apakah pesanan atau harapan cikgu kepada murid Stanjak? Harapan saya supaya murid-murid dapat membudayakan sikap suka membaca, sama ada dari segi fizikal atau digital lah. Saya juga berharap murid-murid dapat lebih bersemangat selepas program ini untuk mengisi bacaan mereka dalam sistem AINS. Terima kasih. Bersama saya sekarang ialah Bonda Nursyaliza binti Muhammad Zain. Apakah pesanan atau harapan cikgu kepada murid Stanjak? Okey, harapan Bonda untuk murid Stanjak untuk lebih banyak membaca. Dengan membaca kita tambah ilmu dan pengetahuan. Jadi jangan lupa isi AINS sebab hadiah menanti anda sangat lumayan. Okey, good luck semua. Terima kasih. Semoga program ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid Stanjak. Sekian sahaja laporan saya. Terima kasih.